Salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Dendam Seorang Madu episod ke-17. So jom kita tonton. Lepas ni, semua kerja-kerja ni tak payah buat. Makcik tak nak Puan bising. Tak apa makcik. Saya buat ni untuk suami saya juga. Lagipun Anis kan dah tak ada. Siapa lagi yang nak buat kerja-kerja ni? Mulai hari ni, semua kerja-kerja Anis makcik yang buat. Mana Faris? Kata nak sarapan sekali. Saya dah mesej dia. Kejap lagi dia sampailah tu. Faris kat rumah lah. Makcik Bini kenapa tu. tu? Tak ada apa. Okey. Makcik Hin ni kalau saya follow daripada episod sebelum ni, dia macam dapat arahan dari Hanum lah. Maksudnya Hanum ni dah banyak, dia dah nak kata banyak kali tak tahu lah, tapi dah pernah suruh Hin makcik ni racunkan Raihana. So yang dia pegang tu racun lah supaya Raihana mati ya. Memang keji lah Hanum ni. Satu lagi, saya suka tengok pelakon Aida yang bawa makcik Hin ni, Aida Rahim. Ataupun nama baru dia saya tak pasti, saya lupa dah. Saya kenal dia sebagai Aida Rahim daripada era 90-an dulu. Sebab biasanya Aida Rahim ni dia bawa watak seorang, dia bawa watak Latin lah, bawa watak wanita yang elegan lah, classy kita boleh kata. Tapi dalam drama ni dia bawa watak macam pembantu lah, pembantu. So dari segi makeup, dari segi pewatakan dia memang beza lah dengan apa yang saya pernah nampak dia dalam drama sebelum ni. Terus tu yang pasti Makcik Hin ni dia tak, biasanya dia tak terjamak nak racunkan Raihana. Bukan dia. Kalau tengok daripada perwatakan makcik ni, dia memang bukan jenis semacam tu. Jadi itu yang saya nampak lah. Sebab saya pun tak berapa study sangat watak dia, tapi boleh nampak daripada satu scene saja. Jumpa lagi.